soalan B pula. Jadi menunjukkan mengerti bulan. Okey. Jumlah kita ialah 30. Okey. Januari 12, Februari 8. 3 bulan. Oh, okey. Maknanya kita dah tahu lah sini berapa ni. Maknanya ini tambah ni jadi 30. Jadi dalam 30 tu ada tak 12? Buang. Okey, 30 buang 12. Dalam 8 ni ada tak 30? Buang lagi 8. Tinggal lah kat sini. Jadi dalam erti kata lain, maknanya kita tambahkan je lah dulu ni. Tambahkan. Dapat 20. Ni ada 30. 30 tolak 20. Maknanya dekat sini ialah salah. Sini adalah 10. Dah settle lah. Ini soalannya apa? Berdasarkan lukis piktogras di bawah mewakili dua kereta. Oh, okey. So, ada 12. Kita bukan suruh lukis 12 sebab satu kereta ni dia kata mewakili 2. Jadi berapa kereta nak lukis supaya jadi 12? 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sampai jadi 12. Nak sedang orang yang faham 12 bagi 2. Maknanya ada 6 gambar kereta. Lukislah 6 gambar kereta dekat Januari. 1 2 cikgu malas. Dia sebenarnya tak kisah tau lukisan cantik ke tak. Yang penting dia faham ada berapa bentuk. Takkan dia buat macam ni. Leceh. Okey, so ada 6 Okey, 3, 4, 5, 6. Okey, kalau 8 pula, bagikanlah 2. 8 bagi 2, maknanya 4. Ada 4 kotak. 1, 2, 3, 4. 10 bagi 2, 5. Ada 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, so semuanya ni tadi apa? 30. Jom kita kira betul tak 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tak cukup pun 30. Macam mana? Jangan lupa, ini ialah perwakilan gambar. Satu gambar ni mewakili 2. So, kita ada 15. Kita darabkan lagi dengan 2. Jadilah balik 30. Sambung balik. Okey, boleh faham? Alhamdulillah.